Dan saya minta juga YB Likas lah untuk bantu-bantu saya. Walaupun yang berhormat Likas ini pembangkang, tapi demi untuk majukan Sabah kita bersama-sama lah. Kami bersedia. Sebab saya tahu YB Likas ini merupakan seorang pegawai kanan di Kementerian Pendidikan. Sebab itu semua dia tahu. Sebab saya pun bersiap sedia. Satu malam saya study YB Likas ini. Dia ahlinya tu. Dalam pertama saya kemarin ialah berkaitan dengan apakah fungsi, peranan dan perancangan utama terhadap Kementerian Pendidikan yang baru diwujudkan ini. Persoalan saya kemarin itu ialah kita nak satu penjelasan utama apakah fungsi dan peranan dan matlamat ianya diwujudkan supaya ianya tidak bercanggah dengan fungsi dan utama ataupun double standard lah, bercanggah dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. That's why the fungsi dan peranan di peringkat kita ini ataupun peringkat Negeri Sabah itu perlu saya tahu. Menjawab yang Likas, peranan kesihatan dengan pendidikan sama saja. Dulu saya pegang kesihatan dan sekarang pegang pendidikan. Dia hanya menyelaras projek-projek yang disalurkan oleh federal kepada negeri Sabah. Itu tugas dulu kita ESCO. Sekarang nama dinaik taraf tetapi lebih kurang juga. Memang kita tidak ada kuasa sepenuhnya. Kita tidak ada kuasa, kita hanya menyelaras dan memantau segala projek-projek yang disalurkan oleh kerajaan. Saya mohon tambahan soalan tambahan ataupun ingin memberikan sedikit pandangan. Tidak semata-mata untuk menyokong. Kita tidak semata-mata untuk menyokong apa yang ada pada hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia yang diwujudkan. Tetapi apabila Kementerian Pendidikan Negeri Sabah yang diwujudkan ini, ianya lebih berperanan untuk memastikan menuntut lebih banyak daripada Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun pihak kerajaan persekutuan. Ya. Kita adalah penjawat awam. Suara kita kadang-kadang apabila kita sampaikan kepada kementerian ataupun yang berhormat menteri KPM tidak sampai ke mana-mana. Sekolah-sekolah di kawasan Sugut masih ada sekolah daif. Jadi kalau keadaan momentum yang ada sekarang hanya diturunkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, berapa lama kita boleh selesaikan sekolah daif di Negeri Sabah? Mungkin kita makan masa sampai 15 tahun atau 20 tahun pun belum selesai lagi sekolah daif kita di negeri Sabah. Tetapi sekiranya peruntukan yang kita fight ini diturunkan kepada Jabatan Pendidikan Sabah dan kepada Kementerian Pendidikan Negeri Sabah, maka ada dua entiti yang melaksanakan program ini. Saya yakin kita dapat selesaikan isu sekolah daif ini lebih cepat masa supaya anak-anak didik kita khususnya di sekolah-sekolah luar bandar dapat mencapai apa yang harus dan yang sepatutnya mereka capai. Itu harapan kami lah.